Ini baru nama Char Kway Teow, sedap padu. Udang besar-besar bas. Nampak rasa api, rasa asap dia. Kway Teow tak kedekut. Kalau udang tu boleh bercakap, dia nak dia cakap, "Tolong, saya sedap sangat ni, tolong." Kalau dia boleh berpantun, dia nak berpantun. Beli Kway Teow tak pandang kiri, sebab sedap sampai termimpi-mimpi. Udang besar tak erti berdiri, masuk mulut terus menari-nari. Kalau korang nak dapatkan Char Kway Teow ni, tempat dia dekat Pekan Parit Baru. Dekat depan tu, tepi jalan. Nama Char Kway Teow ni Fizi Char Kway Teow. Ingat, Fizi Char Kway Teow. Memang ramai, memang beratur. Harap bersabar, okey? Hari-hari buka kecuali hari Sabtu. Jangan datang hari Sabtu. Lain hari tak apa. Korang jangan lupa follow, like dan share. Banyak lagi aku nak share tempat makan sedap kat Sabak Bernam.